Cak, Assalamualaikum hampa. Selamat berhari Minggu nah. Hari ni hari Ahad. Saya mau buat gapo? Selalunya Kelantan hari ni hari Ahad, hari bekerja dan hari sekolah. Okey. Kalau kat Penang hari ni hari cuti. Sekolah cuti, kerja pun cuti. Jadi hari ni aku nak buat rendang ayam. Rendang ayam ni esok ada jamuan kawan aku ada jamuan, jadi aku nak buat. So di sini ada halia, ada lengkuas wangi, ada serai ni aku tanam, ada kunyit ni pun aku tanam, bawang merah besar, bawang merah kecil. Okey, nampak. Hari ni kita nak buat rendang, jadi kita kena bersihkan bawang lah. Bawang tadi aku pergi pasar pagi tadi, aku beli bawang. Siang bawang ni hampa no. Aku nak tanya hampa satu soalan. Awak Awak bakpo kalau kita siye bawang, kalau kita kupas kulit bawang ni, kita mengalirkan air mata. Bawang ni selalu buat kita terluka, selalu buat kita sedih. Tengok, aku baru kupas biji je dah beringus berayak mata dah boy. Tempo yang mana yang baru follow aku, aku ni sebenarnya baru nak, bukanlah baru sangat pun, tak baru. Jadi sebelum ni tak ada masa, jadi hari ni aku nak try lah upload. Excuse me, terbatuk pula. Jadi hari ni aku naklah try upload YouTube aku nak aktifkan balik. Selalu hampa duk tengok video short aku je kan, yang short-short yang lawak-lawak tu kan. Sekali-sekala hampa tengok lah video masuk aku juga, video aku sembang. Hampa like lah, hampa view lah banyak sikit, hampa subscribe lah aku ni pun kalau boleh nak cari rezeki dengan cara yang halal. Upload video tak maulah dedah sana sini, menari sana sini. Kita tahu batas kita sebagai seorang Islam, sudahlah macam tu. Lo ni baru pukul berapa? Lo ni tengah hari kot. Sekejap dia aku nak masak lah hampa. Okey, rendang ni aku ni bukannya pro macam Khairul Amin ke apa, tak ada. Rendang ni aku main campur-campur je. Kalau lebihkan bawang, tak kira lah bawang merah besar ke bawang merah kecil ke, sedap rendang tu. Hampa jangan bagi kurang bawang, bagi kurang, tak ada halia, tak ada lengkuas, mana sedap. Kalau aku selalu buat rendang bagi lebih bawang. Cabai kering aku buat, tapi aku tengah rendam tu dengan air panas, biar api dia dulu. Sekejap aku nak mesin lah sekali. Bawang ni pun kena ada juga. Ni bawang besar, bawang merah besar. Aku Kelantan panggil bawang merah besar. Ni kalau aku panggil bawang jahat. Hak ni bawang baik. Baik sikit lah. Itulah beza dia. Cabai pun ada nah. Cabai baik, cabai jahat. Cabai besar tu cabai baik. Kalau cabai kecil tu cabai jahat. Pedas. Kadang nak buat rendang pun pedas-pedas ni tak memenuhi cita rasa lampau. Okay, ni kita kupas dah dulu. Kupas. Aku kupas je ni. Kupas semua. Sekejap aku nak basuh-basuh, aku nak blender je. Aku pakai blender biasa je lampau. Besar dak bawang ni. Okay, aku dah siap dah kupas bawang. Satu ni. Okay, ni aku nak tunjuk kat hampa ketupat dia. Tak ada ketupat dia palas. Aku malas
Bunyi apa? Oh, bunyi orang mesin rumput. Aku malas nak buat ketupat daun palas. Lagi satu nak cari daun palas kat sini. Susah sikit lah. Okey, ni aku beli kawan. Kira dekat kawan beli hak ni. Satu paket ni, aduh. Tercucuh pula dah. Satu paket ni ada 13 pack. Macam ni. Aku bagi hampa tengok dalam dia. Aku pun tak tengok lah. Ni first time aku nak guna ketupat palas nono. Hak ni beras pulut punya, bukan beras nasi ke apa tau. Kita try. Okay, aku buka ni. Dia macam ni apa? Tengok ni. Dia macam ni. Ni. Kau tengok tu. Dia bagi santan, serbuk santan ni. Dia habat dekat belakang tu. Guna air, masuk dengan air 2 liter. Air 2 liter. Dengan sate ni campur sekali, campur sekali. Sehingga mendidih. Masuklah benda ni. Oh, dia macam ni apa? Macam ni. Dia macam ni. Nampak ke dok? Macam ni. Dia macam ni. Kat ketiak sikit. Tak nampak ketiak tak apa lah. Dia macam segitiga lah. Plastik dia bukan transparent lah. Plastik dia macam plastik nak macam kuning susu macam tu. Macam ni lah. Okay. Dalam satu pack ni ada 13 ni. 13 biji macam ni. Esok aku boleh bawa pergi lah makan dengan kawan-kawan. Sambil tu ada orang order rendang ayam kat aku. Aku buat sekali lah bagi kawan makan. Pakai hak ni je senang apa. Hak ni senang. Tak payah apa nak kalut-kalut, nak buat tu, nak buat ni. Tak payah. Senang saja pakai ni. Nah, ketupat palas Nona. Aku rasa je nama lain pun ada juga. Tapi aku nak try hak Nono. Sebab Khairul Amin pakai hak ni, dia kata okey, aku try lah kan. Cari hak pulut hitam tak ada habis. So kita try hak ni. Hampa nak tengok hasil dia nantilah. Video-video yang part 2, part 3 nanti. Hak ni aku cuma bagi hampa tengok fizikal je. Okey? Okey hampa. Okey, ni aku pakai. Nak ni pakai hak ni je. Hak ni senang. Hampa pakai hak ni je. Bawang tadi tu jangan masuk macam ni. Hampa potong sikit dah. Potong sikit. Ni bawang. Masuk halia. Halia ni aku frozen lah. Aku buang dalam peti. Kuah. Okay, apa masuk je semua nah. Bismillah. Okay, kita blender dia nah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jap nah. Okey. Dah kita blend dia jadi macam ni lah. Okey. Dia jadi macam ni. Ni kalau nak blend apa-apa, masukkan minyak. Nah, aku tak masuk air. Air ataupun air aku tak masuk. Aku masukkan minyak. Masuk minyak, insya-Allah. Dia bila kita tumis nanti kita tak payah pakai minyak. Kita bagi dia ni baru nanti kita tambah minyak. Okey, nanti kita sambung dekat part 2 untuk buat rendang dan rebus ketupat nasi itulah. Okey hampa, bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like and subscribe. Bye bye.